Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Alif Daniel bin Mansur, C23A1234. Jadi saya daripada kumpulan 17. Kami memilih tajuk 12 dan kami memilih produk iOS Apple. Jadi tajuk kami ialah impak sekatan iOS Apple terhadap integriti bahan peranti dan juga penggunaan yang bertanggungjawab. Jadi untuk pengenalan kepada kajian kes, telefon pintar telah menjadi medium penting dalam pendokumentasian dan pembelajaran warisan budaya, termasuk muzik tradisional, seni persembahan dan juga artefak warisan. Yang kedua, pada masa kini usaha pemeliharaan warisan bukan sahaja bergantung kepada bahan fizikal, malah turut bergantung kepada sokongan teknologi perisian. Apple menghadkan sokongan kemas kini iOS kepada model iPhone yang lebih lama selepas beberapa tahun digunakan. Akibatnya, peranti yang masih berada dalam keadaan baik menjadi semakin sukar digunakan untuk mengakses aplikasi berkaitan dokumentasi, rakaman dan juga arsip digital warisan. Seterusnya, latar belakang isu. Isu utama ialah penamatan sokongan iOS oleh Apple menghadkan keserasian aplikasi pada model iPhone yang lebih lama. Aplikasi yang sering digunakan untuk mendokumentasikan dan memelihara warisan budaya menjadi tidak serasi ialah seperti WhatsApp, YouTube, aplikasi rakaman audio dan juga video, dan aplikasi penyimpanan awam iaitu cloud storage. Walaupun perkakasan telefon masih berada dalam keadaan baik, fungsi digitalnya semakin terhad. Kesan terhadap warisan, menyukarkan akses pendokumentasian warisan budaya secara digital, mengurangkan akses kepada bahan rujukan, meningkatkan risiko kehilangan bahan dokumentasi digital yang penting. Fokus kajian pula ialah kajian ini mengkaji kesan sekatan iOS terhadap pemeliharaan warisan budaya digital dan pelestarian peranti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Hazika binti Zulkifli, C23A1295. Saya akan menerangkan tentang theoretical framework atau dikenali sebagai kerangka teori. Baik, dalam slide ini saya menerangkan di mana isu ini telah dijelaskan melalui teori plan obsolescence yang diperkenalkan oleh Brooke Stevens pada tahun 1954. Teori ini telah menerangkan bahawa sesuatu produk menjadi kurang berguna sebelum tamatnya jangka hayat yang sebenar. Baik, sekaligus telah menggalakkan pengguna membeli produk yang baru. Baik, dalam kes Apple, penamatan sokongan iOS menyebabkan iPhone lama menjadi kurang berfungsi walaupun perkakasannya masih berada dalam keadaan yang baik. Selain itu, kajian ini juga turut menggunakan kerangka Responsible Consumption and Material Integrity atau boleh juga dikenali sebagai RCMI, yang di mana menekankan kepentingan memanjangkan jangka hayat produk bagi mengurangkan pembaziran sumber dan juga sisa elektronik. Seterusnya adalah raja diagram, di mana raja ini menunjukkan bagaimana kedua-dua teori telah diaplikasikan dalam kajian ini. Kajian bermula dengan sekatan iOS oleh Apple sebagai kajian kes. Isu ini telah dijelaskan melalui teori plan obsolescence, iaitu sekatan perisian yang menyebabkan peranti menjadi kurang berguna walaupun masih berfungsi. Baik, seterusnya adalah isu tersebut dianalisis menggunakan kerangka RCMI seperti yang diperkatakan pada slide yang tadi untuk menilai kesannya terhadap jangka hayat produk, integriti bahan dan juga penggunaan bertanggungjawab yang akhirnya membawa kepada peningkatan sisa elektronik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atika Syahada binti Muhammad Fadil, nombor matrik C23A0997. Hari ini saya akan membentangkan tajuk petaan SDG dan impak kelestarian yang kompleks melalui kajian kes sekatan perisian iOS Apple berbanding mandat SDG 12 berpandukan slide tersebut. Sila lihat di sebelah kiri slide, fokus utama kita adalah SDG 12 iaitu penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab yang menuntut pemeliharaan sumber melalui pembaikan peranti. Namun, konflik tercetus apabila Apple mengimplementasikan parts pairing iaitu kunci digital perisian. Mekanisme ini menyekat pembaikan modular bebas sekaligus memaksa pengguna melupuskan komponen atau peranti yang sebenarnya masih boleh berfungsi dengan baik. Kesarantaian daripada sekatan ini dipaparkan pada bahagian kanan slide melalui data krisis e-sisa semasa. Berdasarkan poster fakta IWAS oleh Jabatan Alam Sekitar, ini kini berdepan krisis 50 juta tan sisa elektronik setahun. Lebih membimbangkan, 70% bahan berbahaya di tapak pelupusan sampah kita berpunca daripada e-sisa.
Sekatan perisian ini bukan sahaja memburukkan pencemaran logam berat, malah membawa kepada pelanggaran etika kerana unsur nadir bumi yang sukar dilombong akhirnya dibuang peramatang begitu sahaja. Kelestarian sebenar memerlukan sokongan padu terhadap hak untuk membaiki, right to repair demi menjayakan ekonomi kitaran yang mampan. Sekarang mari kita beralih ke slide seterusnya untuk melihat analisis yang lebih mendalam melalui kerangka RCMI iaitu implikasi formula kelestarian visi prinsip 4R seperti yang dipaparkan. Di sini, EIUs mewakili impak perpenggunaan manakala TERC ialah kos sumber terwujud iaitu Total Embodied Resource Cost dan TLU pula merupakan jumlah hayat penggunaan iaitu Total Lifetime Utility. Secara teorinya, kaedah terbaik untuk mengurangkan impak buruk alam sekitar adalah dengan memaksimumkan jangka hayat peranti atau nilai TLU di bahagian penyebut melalui aktiviti pembaikan. Namun, apa yang berlaku dalam industri hari ini adalah sebaliknya. Sekatan perisian yang diamalkan oleh Apple secara sengaja merendahkan nilai TLU apabila peranti disekat daripada dibaiki dengan mudah. Jangka hayatnya dipendekkan secara peramatang. Kesannya, nilai penyebut menjadi kecil sekaligus melonjakkan kadar impak buruk terhadap alam sekitar bagi setiap peranti yang dikeluarkan. Kesarantaian ini mengganggu keseluruhan hierarki prinsip 4R. Yang pertama adalah reduce. Polisi Apple memendekkan jangka hayat produk, memaksa pengguna membeli peranti baharu dan meningkatkan permintaan bahan mentah. Yang kedua adalah repair and reuse. Mekanisme parts pairing lock menyekat guna semula komponen secara modular. Komponen tulen yang dipindahkan daripada peranti lain hilang fungsi asalnya akibat sekatan digital. Akhir sekali adalah recycle. Kitaran ekonomi mampan terputus. Logam bernilai tinggi dihantar awal ke pusat pelupusan sampah hanya disebabkan oleh halangan kos dan perisian. Secara ringkasnya, formula matematik ini membuktikan bahawa sekatan perisian adalah pemacu utama kepada kemerosotan kualiti alam sekitar yang sepatutnya boleh kita elakkan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Hakim bin Zulkifli, nombor kad matrik C23A0995. Hari ini saya akan membentangkan peta konflik mengenai tajuk kami iaitu impak sekatan iOS Apple terhadap integriti bahan peranti dan penggunaan bertanggungjawab. Okey, yang pertama ialah estetika dan integriti produk. Yang kedua, inovasi dan keselamatan. Yang ketiga, keuntungan syarikat dan pelindungan harta intelek. Dan akhir sekali, kualiti dan kebolehpercayaan produk. Okey, untuk estetika dan integriti produk, Apple mengehadkan penggunaan alat ganti pihak ketiga dan pembaikan tidak rasmi bagi memastikan reka bentuk prestasi dan keselamatan peranti sentiasa berada pada tahap yang terbaik. Pengguna berpendapat mereka mempunyai hak untuk membaiki peranti sendiri atau menggunakan perkhidmatan pembaikan alternatif dengan kos yang lebih rendah. Yang kedua, untuk inovasi dan keselamatan, sekatan iOS memastikan hanya komponen yang disahkan dapat berfungsi sepenuhnya bagi melindungi keselamatan sistem dan data pengguna. Sekatan ini boleh menyebabkan pengguna menggantikan peranti lebih awal kerana kos pembaikan yang tinggi atau fungsi yang terhad selepas pembaikan. Yang ketiga, keuntungan syarikat dan pelindungan harta intelek. Apple melindungi teknologi proprietari, ekosistem dan kualiti perkhidmatan melalui pusat servis kami. Mengehadkan perbaikan boleh memendekkan jangka hayat produk serta meningkatkan penghasilan sisa elektronik atau e-waste. Dan akhir sekali ialah kualiti dan kebolehpercayaan produk. Penggunaan komponen asli membantu mengekalkan ketahanan, prestasi dan integriti bahan peranti. Kos pembaikan rasmi yang tinggi menyukarkan pengguna berpendapatan rendah untuk membaiki peranti mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamang Putri Nabila binti Johari, C23A0887 akan membentangkan tajuk iaitu impak sekatan iOS Apple terhadap integriti bahan peranti dan penggunaan bertanggungjawab. Okey, untuk kesimpulannya, penamatan sokongan iOS memberi kesan besar terhadap pengguna telefon pintar secara bertanggungjawab. Seterusnya, peranti yang masih berada dalam keadaan fizikal yang baik menjadi terhad fungsinya apabila tidak lagi menerima kemas kini daripada iOS.
Di samping itu, aplikasi penting seperti WhatsApp, YouTube dan aplikasi perbankan juga tidak lagi boleh dimuat naik atau dikemas kini kerana ketidakserasian perisian. Seterusnya, penggunaan terpaksa menggantikan telefon dengan lebih awal walaupun perkakasan masih berfungsi dengan baik. Oleh itu, situasi ini juga menunjukkan bahawa jangka hayat peranti kini bergantung bukan sahaja kepada perkakasan, malah kepada sokongan dan perisian. Seterusnya, penamatan sokongan iOS turut menyumbang kepada peningkatan sisa elektronik dan pembaziran sumber. Seterusnya, kita pergi kepada rumusan dan cadangan, iaitu tempoh sokongan perisian yang lebih panjang dapat memanjangkan jangka hayat pengguna peranti. Seterusnya, pengeluar teknologi disarankan menyediakan kemaskini, keselamatan dan keserasian aplikasi untuk model lama dalam tempoh yang lebih lama. Pembangun aplikasi perlu terus menyokong versi iOS yang masih digunakan oleh ramai pengguna. Seterusnya, pengguna digalakkan membaiki dan menyelenggara peranti sebelum membuat keputusan membeli telefon yang baru. Di samping itu, pengurangan penukaran peranti secara peramatang dapat mengurangkan sisa elektronik serta memelihara alam sekitar. Dan terakhir, kerjasama antara pengeluar, pembangunan aplikasi dan pengguna penting untuk mewujudkan penggunaan teknologi yang lebih lestari dan bertanggungjawab. Sekian, terima kasih.